Lelaki ini habiskan 2 tahun untuk bina satu bandar khas untuk haiwan peliharaan dia. Semuanya bermula dengan sebuah apartmen untuk Shiba Inu dan kucing dia. Tapi bila orang nampak betapa detailnya Singh buat terus jadi viral. Dia siap buat ruang bawah tanah untuk hamster dia. Lepas tu dalam tu ada satu lagi bilik kecil untuk laba-laba. Tak peliklah bila orang nak tengok lagi kan. Jadi Singh pun sambung bina macam-macam. Ada lift, robot vacuum mini, bilik gaming, siap dengan koleksi kasut patung dan kereta model. Lepas tu dia habiskan 2 bulan seterusnya untuk bina garaj bawah tanah. Siap tambah kamera dan letak Shiba-san sebagai ketua keselamatan. Tapi tahu tak apa yang haiwan dia perlukan lepas itu? Iaitu sebuah tempat percutian tepi laut untuk lari dari kesibukan bandar. Singh terus buatkan dia orang pulau peribadi dan dia ambil masa lebih sebulan nak siapkan lengkap dengan air sebenar yang mengalir, langit lukisan sebagai background, siap bertemakan How to Train Your Dragon. Masa dia rasa pulau tu dah cukup, tiba-tiba dia dapat tahu Ting Hao bunting dengan 7 anak kucing. Masa itulah baru dia sedar apartmen tu dah tak cukup untuk keluarga yang makin besar. Jadi dia pun mula bina satu bandar penuh. Beberapa bulan lepas tu dia bina spa untuk haiwan dia, pasar raya yang ada daging betul, bank dan pawagam yang ambil masa 2 bulan untuk siapkan. Sebab dia kena 3D print lebih 1000 bahagian kecil. Dia juga buat club snooker, buka Meow Donald, belikan hamster dia cyber quad dan untuk kucing-kucingnya pula sebuah cyber truck. Tapi yang paling besar dalam Cat Town ini mestilah stesen kereta api bawah tanah yang betul-betul berfungsi. Projek ini ambil masa lebih 4 bulan untuk Singh siapkan dan cabaran yang paling besar nak cari cara pintu train dan pintu platform boleh buka serentak dan juga buat eskalator yang betul-betul berfungsi. Tapi macam biasa dia berjaya siapkan kedua-dua ini dengan sangat kemas. Soalan yang orang selalu tanya dekat dia, kenapa habiskan masa dan duit untuk haiwan? Jawapan dia mula-mula ini cuma idea suka-suka untuk tarik pelanggan datang ke pet store isteri dia yang baru buka. Tapi lama-lama projek ini makin jadi besar dan yang paling penting benda ini buat anak-anak dia happy. Apa pandangan korang? Tolong komen sikit.